Selamat datang. Pernah tak anda pandang sekeliling rumah dan rasa macam, ruang tamu ni dah jadi bilik darjah? Kalau ya, anda tak keseorangan. Hari ni, kita nak kupas sikit macam mana peranan kita sebagai ibu bapa dah berubah dalam dunia digital ni dan kenapa peranan tu sekarang jauh lebih penting berbanding dulu. Ya, inilah realiti baru kita. Rumah dah jadi sekolah. Dulu senyap, sekarang riuh dengan suara cikgu dari laptop. Skrin telefon, tablet, dah jadi macam papan hitam baru. Perubahan ni kan berlaku pantas sangat. Jadi, soalan paling besar untuk kita semua, adakah kita betul-betul dah bersedia nak kemudi sekolah versi baru ni? Cuba fikir macam ni. Dulu, tugas kita mungkin macam polis trafik je kan? Pastikan anak lok masuk kelas tepat pada masanya. Tapi sekarang, tugas kita dah naik taraf. Kita bukan lagi sekadar pemerhati dari jauh. Kita dah jadi macam co-pilot. Duduk betul-betul sebelah anak kita, sama-sama harungi perjalanan pembelajaran digital ni. Okey, jom kita mulakan. Kita nak faham dulu apa sebenarnya yang dah berubah. Era digital ni, ia dah tulis semula semua peraturan. Dan bila landscape pembelajaran anak-anak dah lain, maknanya peranan kita sebagai ibu bapa pun kenalah ikut berevolusi. Jom tengok data dari Cyber Security Malaysia ni. Menarik tau. 60% ibu bapa, kira-kira 3 daripada 5 orang, rasa yakin, rasa boleh jaga keselamatan anak mereka di alam cyber. Tapi pada masa yang sama 20%, atau 1 daripada 5, risau sangat anak mereka jadi mangsa buli cyber. Nampak tak jurang tu? Di sinilah pentingnya kita ada bimbingan yang betul. Okey, bila dah nampak cabaran tu, soalan seterusnya, kita nak mula dari mana? Fikirkan macam ni, sebelum roket boleh terbang tinggi, ia perlukan tapak pelancaran yang kukuh. Sama juga macam anak kita. Kita kena bina tapak pembelajaran yang mantap dulu di rumah. Dan tapak ni bukanlah benda remeh. Cuba tengok nombor ni, 40%. Tinjauan Kementerian Pendidikan mendapati hampir separuh murid kita tak ada peranti yang sesuai untuk belajar. Cuba bayangkan, macam mana nak pergi berperang kalau senjata tak cukup? Jurang digital ni bukan sekadar nombor, ia soal masa depan anak bangsa kita. Tapi jangan risau, ada benda praktikal yang kita boleh buat. Jom tengok 5 asas ni, perkongsian dari Cikgu Zizi. 1. Peranti yang sesuai. Inilah pintu masuk mereka ke kelas. 2. Ruang khas. Tak perlu bilik besar, cukup satu sudut yang kurang gangguan. 3. Pantau tugasan. Bukan untuk mengongkong, tapi untuk tunjuk kita ambil berat. 4. Terapkan adab. Dunia cyber pun ada etikanya. Dan 5. Pastikan rehat yang cukup. Nampak mudah kan? Tapi percayalah, impaknya sangat besar. Cakap pasal rehat, jangan lupa pasal kesihatan mata. Berjam-jam menghadap skrin tu penat tahu tak? Sebab tu peraturan 20-20-20 ni bagus sangat. Mudah je nak ingat. Setiap 20 minit belajar, suruh anak rehat 20 saat, pandang objek yang jauh. Benda simple ni boleh elakkan mata jadi letih, jadi mereka boleh kekal fokus. Baiklah, tapak dah siap, persekitaran dah sedia. Sekarang giliran kita pula untuk melangkah masuk ke dalam arena. Dah tak boleh duduk di kerusi penonton lagi. Kita kena turun padang, jadi peserta aktif dalam dunia digital anak kita. Ada satu istilah penting yang kita kena faham, keibubapaan cyber. Dengar macam canggih kan? Tapi maksudnya mudah je. Ia bukan tentang jadi spy atau pengintip, tapi tentang mendidik. Kita bagi mereka ilmu, bagi mereka kompas, supaya mereka pandai bawa diri dan selamat dalam dunia online yang luas ni. Dan jangan sesekali kita pandang rendah peranan kita. Kajian dah buktikan, kita, ibu bapa, adalah institusi pertama. Sekolah pertama mereka. Sebelum mereka belajar dari cikgu atau kawan-kawan, mereka belajar daripada kita. Apa yang betul, apa yang salah di alam siber, semuanya bermula dari rumah. Jadi, macam mana nak buat? Ada 3 strategi utama. Pertama, mediasi aktif. Maksudnya, kita berbual dengan mereka. Tanya je, apa yang best kat YouTube hari ni? Atau kawan-kawan borak apa dalam grup? Kedua, mediasi sekatan. Yang ni kita letak peraturan yang jelas. Macam meja makan adalah zon bebas gadget. Dan ketiga, penggunaan bersama. Yang ni paling seronok. Jom kita main game sama-sama. Bila kita gabungkan ketiga-tiga ni, memang mantap. Dan yang menariknya, gaya keibubapaan kita pun main peranan besar. Kajian mendapati gaya otoritatif, iaitu kita menyokong, kita berbincang, tapi kita tetap ada peraturan yang jelas, adalah yang paling berkesan. Ia membina daya tahan digital anak. Sebaliknya, kalau kita terlalu longgar, ia boleh bawa kepada ketagihan. Kalau terlalu ketat macam askar pula, anak mungkin akan memberontak secara senyap-senyap. Kuncinya adalah keseimbangan. Okey, kita dah faham peranan dan strategi.
apa matlamat jangka panjangnya? Bukan setakat nak lindungi mereka hari ni je tau. Matlamat besarnya adalah untuk mendidik mereka menjadi warga digital yang bertanggungjawab untuk seumur hidup. Asasnya bermula dengan privasi. 3 perkara ni wajib ajar. Pertama, jangan kongsi maklumat peribadi. Alamat, nombor telefon, jangan. Kedua, jaga kata laluan tu macam kita jaga kunci rumah. Takkan nak bagi pada semua orang kan? Dan ketiga, minta izin. Sebelum nak kongsi gambar kawan, tanya dulu. Hormati privasi orang lain. Dan ini mungkin pesanan yang paling penting. Di sebalik setiap skrin, ada manusia sebenar yang ada perasaan. Adab dan hormat yang kita amalkan di dunia nyata, wajib kita bawa ke alam maya. Ajarkan mereka. Setiap komen yang ditaip, setiap like yang ditekan, ada kesannya pada orang lain. Akhir sekali, dan mungkin ini bahagian yang paling sukar, kita perlu tengok cermin. Sebab buku panduan terbaik untuk anak-anak kita bukanlah video ini atau artikel di internet, tapi contoh yang kita sendiri tunjukkan setiap hari. Frasa ni merumuskan segalanya dengan sempurna. Kita adalah penyokong senyap tapi berimpak besar. Mungkin penglibatan kita ni tak selalu nampak atau disebut-sebut, tapi percayalah, ia upama sauh yang memastikan kapal anak-anak kita selamat dalam lautan digital yang bergelora. Impaknya sangat besar. Jadi, macam mana nak jadi contoh terbaik? Mulakan dengan diri sendiri. Kawal tabiat gadget kita. Tunjukkan cara berinteraksi yang positif di media sosial sebab mereka memerhati. Dan yang paling penting, rancang aktiviti keluarga yang bebas teknologi. Tunjukkan pada mereka bahawa keseimbangan itu wujud dan penting. Petikan daripada CyberSafe ni betul-betul peringatan untuk kita semua. Anak-anak anda sedang memerhatikan anda. Jadilah ibu bapa yang boleh menjadi contoh yang baik kepada mereka. Setiap tindakan kita di dalam atau di luar talian sedang membentuk acuan peribadi mereka. Jadi sebagai kesimpulan, perisian kawalan memang boleh membantu. Tapi, benteng pertahanan yang paling kukuh yang tak boleh digodam oleh sesiapa pun adalah hubungan yang sihat antara kita dan anak kita. Komunikasi yang terbuka, itulah firewall terhebat. Setelah kita berkongsi semua ini, persoalan terakhir ni bukan untuk kami, tetapi untuk anda renungkan. Berbekalkan semua maklumat ini, apakah satu langkah kecil yang akan anda ambil hari ini untuk menjadi ibu bapa cyber yang hebat untuk anda-anda? Perjalanan anda bermula sekarang.